Alhamdulillah lah, aku kerja kat situ. Start, bermulalah Career mimpi ngeri. Mulalah mimpi ngeri Datuk Mimpi ngeri. So dia tunjukkan karakter dia yang sebenar. Okay. Ada intermission ke tak ada? Tak ada iklan. So apa sebab benda ni dia macam privacy kan. Tapi apa yang boleh dikongsikan sedikit lah untuk viewers kita tahu. Cari apa? Oh kejap. Ya, mana? Ni Ya Allah tak nampak. Sorry iklan jap. ni tak apa, kita boleh sensor. Okay. So apa yang boleh dikongsi? Okay, macam ni lah. Bila first aku kerja tu, aku sebenarnya memang tak expect Datuk ni orang yang macam tu. Okay. Orang yang macam mana tu? Sebab bila tengok dalam video-video dia apa benda, dia macam tu lah. Tapi bila bab kerja, dia punya meroyan lain macam. Lain macam. Dia punya kemengamukan Ni kira dark side lah. Memang mengamuk. Dan dia expect macam ni, tak ada alasan. Okay. Contohlah dia bagi satu footage cerita ni pasal dia pergi beli durian lah.